Alright guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ni saya nak kongsi kepada anda cara untuk kita tukar spark plug pada motosikal. Motosikal yang saya guna sekarang ni adalah AX5. Caranya senang saja. Okey, kalau kita tengok kita cuba nak start motor tu, kalau tak dapat hidup, berkemungkinan besar disebabkan oleh spark plug. Okey, spark plug mungkin dia dah terbakar. Dia cuma tahan dalam 1-2 tahun macam tu. So kita kena tukar. So saya nak kongsi cara untuk kita tukar tu dengan mudah sahaja. Kelengkapannya senang je. Kita perlukan spana ni. Spana yang macam ni kita boleh beli kat kedai motosikal je. Saya beli harga RM10 untuk kita buka. Dan juga spark plug yang baru yang macam ni, NGK. Alright, sekarang kita nak buka dan kita nak tukar spark plug yang lama. Kita tengok dekat bahagian depan motosikal ni, dekat sini. Okay, kita tarik je. Tarik macam biasa je. Dia macam ketat sikit. Kita tarik. Ok, itulah dia spark plug dia. Alright, kita guna skru tadi. Masukkan skru ni dan kita putar arah lawan jam. Putar saja. Bila dia dah dapat putar tu, kita boleh putar dengan tangan pula. Senang je. Tak payah nak pergi kedai lagi dah. Buat sendiri kat rumah je. Alright, ini dia. Tengok. Spark plug lama. Dah buruk, dah hitam lah. Okay. Ni dah 2 tahun lebih dah ni. Okay, kita tukar dengan yang baru. Alright, ni yang baru. Okay. Kita masukkan dalam ni. Kebanyakan motor hampir sama je. Hampir sama je cara dia. Kita putar dulu dengan tangan. Kemudian baru kita putar dengan skru ni. Bukan skru, spana. Putarkan saja. Sebelah tangan pun boleh guys. Senang je. Okey, kita dah ketatkan dengan kuat. Kemudian kita tutup yang tadi tu, ni, benda ni. Kita tutup balik. Okey, sampai ada bunyi tank tu. Senang je. Alright. Kemudian kita cuba hidupkan motosikal ni. Okey, kita cuba nak hidupkan motosikal ni. Itu dia, akhirnya berjaya. Dah tukar spark plug. Mudah saja. Semudah ABC. So kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ni untuk apa-apa saja info yang terbaru. Bye bye.